Assalamualaikum semua dan welcome back to our channel. So, siapa yang belum subscribe Mama Try Confirm Care boleh subscribe sekarang untuk Mami tahu pengalaman Confirm Lady yang pernah menjaga ibu-ibu kat luar sana. Pengalaman saya ni sebenarnya tak pernah dibicarakan. Okay, so that saya adalah orang yang pertama nak cetuskan pengalaman-pengalaman ni supaya Mami tahu dan Mami aware tentang pemulihan ibu selepas bersalin. Mami tahu tak, sebenarnya kalau kita ni tak jaga betul-betul kan, fasa burnout tu akan ada. Okay, dia akan makan sikit demi sedikit dalam diri kita sampailah akan terjadinya depression postpartum. Depression postpartum ni macam mana mamis dan burnout daripada segi fizikal, mental, okay, makan, tiba-tiba tak nak makan, okay, and then kita tiba-tiba hilang menjadi seorang ibu. Kita hilang kriteria untuk menjadi seorang ibu secara tiba-tiba. Kita tak nak benda tu jadi dekat mami, so mami kena dengar. Okay, mami kena dengar nasihat Confirm Lady yang berpengalaman. Contohlah, saya akan cerita kat mami satu cerita ni, dia sangat menarik dan mami kena dengar. Ada seorang customer saya daripada Kedah. Okay, dia adalah seorang yang berpangkat tinggi, penjawat awam. Apa yang saya nak beritahu, semasa tu dia dah mempunyai anak 3 orang dan anak yang keempat. Okay, anak yang keempat ni baru je lepas lahir. Benda ni jadi 2 tahun lepas. Mami tahu tak, semasa saya datang buat treatment, actually dah ada negative vibe di mana suami dia tak common sense dengan apa yang jadi. Dia fikir Confirm Lady ni adalah bibik. Okay, bibik yang orang kata meringankan beban dua belah pihak. Tapi sebenarnya Confirm Lady ni dia bukan bibik, tapi dia more to menjaga pengurusan ibu dan anak selepas bersalin. Okay, so itu stigma masyarakat kita yang tak tahu Confirm Lady ni apa. Apa yang jadi masa tu, saya sangat-sangat orang kata dah nampak dah benda tu and dah nampak dah simptom-simptom mamis tu nak capai burnout dan nak capai ke depression postpartum. Hari pertama sehingga hari ketiga, suami dia banyak main phone. Tak jaga anak-anak dia. Ketiga-tiga anak dia berkongsi dalam satu bilik dengan si L sekali. Okay, semasa si L tengah menjalankan rawatan, 3 orang tu ada selama 3 hari. So saya dah nampak dah mamis tu dia sebenarnya dah burn out sebab dia nak rehat, dia nak pamper diri. Dia dah cuba untuk mengambil si L tapi dia tak dapat apa yang sepatutnya. Okay, dekat sini sebenarnya masalah dia adalah suami. Suami tu dia tak common sense. Dia tak tahu pun sebenar-benarnya si L ni apa. Okay, so hari yang keempat saya dah nampak simptom di mana mamis ni dah mula mandi, duduk dalam bilik air berjam-jam. Okay, dia tak cerita dekat saya apa yang dia rasa, tapi saya boleh detect benda tu awal. Okay, so apa yang saya buat, saya ketuk lah pintu bilik puan tu kan. Saya tak nak lah dia lama-lama sangat mandi dalam toilet. But apa jawapan dia? Dia cakap, oh saya dah ada anak 3. Yang ni dah termasuk anak yang keempat. So saya dah pandai jaga diri, katanya begitu. Tapi bagi saya, kalau dah simptom tu 2-3 kali dia nampak macam burn out, so apa yang saya buat sebagai CL, saya terus bercakap dengan suami dia. So waktu mamis ni tadi mandi, saya kata kat dia, sebenarnya saya dah nampak dah simptom-simptom di mana mamis tu sebenarnya dah burn out. Dia tak ada masa untuk dia rehat. Waktu malam pun tak tidur. Okay, jaga baby kuning. And then waktu dia tengah nak buat rawatan pun dia tak dapat pamper yang selesa pun. Sebab anak ada 3 orang tengok dia buat rawatan, tanya itu ini apa semua kan. So saya cakap dekat suami dia, why not kalau ada rumah mak mentua ataupun mak yang terdekat, hantarlah anak-anak tu ke rumah mak. Sebab apa? Sebab dah nampak sangat dah mamis, dah nampak sangat burn out tu. Saya sebagai CL, saya lebih tahu. Saya seorang ibu, saya lebih tahu apa yang mak tu rasa. Cuma dia tak bagi tahu, dia still lagi respect.
suami dia. Okay. Tapi at the same time, dia susah nak beritahu sesiapa apa yang terjadi sebenarnya. Okay. So, apa yang saya buat? Bila saya buat macam tu, suami puan tu, pada mulanya dia macam shock lah. Sebab saya terus cakap macam tu kan. Saya kata possibility untuk dapat postpartum depression tu memang ada lah. Saya dah nampak simptom-simptom dia. Adakah encik suami tu dia suka ataupun dia memang nak benda tu terjadi, and yelah daripada orang tu stable, tiba-tiba dia tak stable. So esokkan hari suami dia betul-betul bawa anak-anak dia pergi rumah mak mentua. Okay, hari yang ke-5 sampai hari yang ke-14 kan, mamis tu total berubah jadi orang yang lebih okey. Kan saya dah cakap, benda ni sebenarnya kalau ada common sense antara suami dan isteri, keharmonian rumah tangga tu akan nampak. So, saya nak beritahu kat sini, suami-suami kat luar sana, kadang-kadang kita kena faham. Mami-mamis ni kadang-kadang dia pun penat. Kalau, yelah dia pun bekerja, okay, dia kena jaga rumah tangga lagi. Sama juga macam awak pun bekerja and nak kena jaga, tanggungjawab awak pun besar. Tapi ibu-ibu ni pun perlukan pamper sebab emosi ibu ni sangat fragile waktu tu. So nasihat saya, jagalah isteri-isteri dan pamperlah isteri-isteri kita dengan package pantang yang ada. Dengan Mama Charge, kita ada package pantang yang sangat bagus. Kita ada package pantang 3 jam, stay back dan stay in. So stay tune. Kalau berminat, follow kita dulu dekat Mama Charge Confinement Care, okay?